Hari ini kita nak melihat dan meninjau outdoor activity area di daerah Gopeng. Terus terang, aku tak pernah sampai ke sini dan tak tahu apa yang menarik di Gopeng. Jadi hari ini, aku cuba meneliti apa yang sebenarnya ada di daerah Gopeng. Aku berminat untuk merancang satu itinerary bercuti di Gopeng ini suatu masa yang lapang nanti. Jalan raya memasuki kampung di sini agak baik dan selamat walaupun ada beberapa kawasan tanah runtuh. Semakin ke dalam, kita dapat melihat sungai yang seolah-olah mengajak kita untuk beraktiviti air di sini. Kami juga sampai di satu titik konkrit dan besi. Ia menarik, tapi sudah tidak digunakan kerana sudah ada jambatan yang lebih selamat. Berbahaya sebab dia punya besi dah ada yang dah tercabut. So tak safe lah. Not safe. Okay, let's go. Dan kita dah pun sampai ke hujung paling ulu lah. Kalau ikut akses laluan jalan raya ni yang kita confident untuk bawa kereta kita sampai ke hujung ni. So hujung ni adalah Kampung Ulu Beruntum. Kampung Ulu Beruntum. Ini adalah Latar Merkop. Kalau tak salah lah nama dia adalah Latar Merkop. So kawasan ni sangat luas. Ada kolam dekat bahagian belakang ni. Kolam dia sangat luas. Dekat bahagian atas ni ada dataran yang juga luas. Boleh parking, saya rasa 10 biji kereta boleh parking kat atas tu. Kemudian bahagian bawah ni kita boleh BBQ. So cukup luas kalau kita nak berkelah, berpiknik, berhealing dengan group of 15-20 I guess. Cukup luas, cukup sesuai untuk aktiviti tu. So daripada laluan tadi, kawasan ni sangat dekat dengan Tol Gopeng. Daripada Tol Gopeng tu kita singgah berhenti beli durian dulu. Ini adalah durian Cerni. Durian Cerni dia jual dengan durian udang merah, tapi durian udang merah tu nampak macam kurang menarik sikit. So kita ambil durian Cerni lah. Kita try durian Cerni ni. Isi dia tebal. Okey, dia sedap. Tak terlalu manis. Dia berlemak, dia isi dia tebal dan biji dia pun kecil. Dia hampir-hampir lah ke udang merah Musang King D24 kan. Dah menyamai dah dengan durian-durian premium tu. Harga dia pun tadi tak mahal. Dia cuma jual sekilo RM35. So satu biji tu lebih kurang 2 kilo. Satu biji lebih kurang 2 kilo. Harganya total adalah RM70. So okey lah kita healing dekat kawasan ni sambil makan durian. So daripada laluan depan tadi tu kita masuk, jumpalah banyak rumah-rumah kampung, banyak restoran-restoran, kedai-kedai, kawasan-kawasan retreat juga dekat bahagian depan sana. So melalui kawasan tu kita akan nampaklah banyak lagi aktiviti-aktiviti yang kita boleh explore dalam kawasan Gopeng ni. Antara yang kita tengok adalah ATV, water tubing, water rafting, camping, barbecue, dan juga hiking. Antara aktiviti-aktiviti yang kita kenal pasti untuk saya rasa kita boleh buat satu trip. Kita boleh gather, kita boleh retreat group of 20 tadi tu, ataupun group kawan-kawan ke, group family ke, 3 hari 2 malam. Antara itinerary yang saya membayangkan, mungkin lepas ni kita akan kaji, kita akan baca, kita akan tengok video-video dan juga vlog-vlog daripada kawan-kawan kita yang dah pernah sampai ke sini. Tapi dalam pemerhatian saya rasa hari pertama kita sampai tu, kita set up kemah macam biasa, set up tempat penginapan kita, dan petang tu kita boleh kotorkan diri kita dulu. Kita boleh main ATV dulu. Dekat bahagian ni kalau tak silap tadi ada 2-3 tempat juga yang sediakan perkhidmatan ATV tu. Kita boleh try ATV dulu, kita kotor-kotorkan diri. Tak tahulah dia punya laluan dia macam mana. Kalau macam Bali, wow, memang dahsyat dah kawasan ni. Tapi tak kisahlah, kita main ATV, dah kotor-kotor. Petang tu kita berkelah dekat sungai ni. Kita bersihkan diri. Sampailah ke malam, malam tak ada apa, kita rehat untuk hari yang pertama.
lebih kepada penyesuaian diri kita lah dengan alam kan. So esok paginya tu kita bangun awal untuk memulakan hiking awal pagi. Hiking awal pagi, kalau dekat sini tadi yang saya nampak trailhead, dia panggil Batu Putih. Tak pasti dia punya ketinggian dia. Sesuai lah saya rasa untuk kita mulakan hari kita dengan hiking dulu sampai dekat atas tu. Kemudian kita turun tu lebih kurang pukul 9, pukul 10 kan. Kita dah turun tu, kita boleh terus buat water activity. Kita boleh water rafting, kita boleh water tubing, sampailah ke lunch tu lah. So lunch hour tu kita tengok lah apa yang kita boleh makan, apa yang mungkin kita boleh masak. Mungkin kita boleh pergi ke restoran dekat depan-depan ni, sebab jarak dia memang dekat pun. Kita boleh kalau tak payah masak pun restoran depan tu pun kita boleh pergi kan. Untuk tengah hari. So tengah hari dah makan apa semua tu, kita balik, kita rest lah sekejap. Sambung aktiviti petang, kita mungkin buat persiapan untuk barbecue pada waktu malam. Mungkin kita dah bawa hari pertama tu kita dah bawa bekalan ikan, ayam, udang, sotong untuk kita barbecue malam tu. Dan aktiviti malam lah. Kalau ada kunang-kunang kelip-kelip lah, tak ada lah. Kita buat je. Night walk ke, boleh buat lah. Itu sebenarnya kalau kita kenal, kalau kita boleh bermasyarakat dengan orang-orang kampung sini pun menarik je sebenarnya. Sebab sini kalau bahagian depan tu kampung-kampung yang moden lah. Dan makin ke dalam ni kita akan jumpa perkampungan-perkampungan yang kita kata pedalaman lah. Satu kampung dia ada kemodenan dan juga yang lebih dulu lah. Rumah daripada buluh, daripada kayu, kalau semakin ke dalam ni. Even dekat sini, kat Ulu Beruntum ni, dia ada satu sekolah orang asli. Dan bahagian dalam ni pun ada satu kawasan kampung lah. Kawasan kampung yang kita tengok, dia mungkin cara hidup dia mungkin tak sama macam kita. Yang kita dekat dengan akses kedai-kedai, kita boleh beli macam-macam. Line telefon tak ada. Itu dekat bahagian dalam ni. So kalau kita boleh buat, kita boleh mingle dengan dia orang, kita mungkin boleh ziarah, kita boleh bersembang-sembang dengan uncle-uncle, aunty-aunty dekat sini. Mungkin kita boleh cubalah pada hari kedua tu. Free and easy, santai. Sambil-sambil berkelah kan, kita jumpa dengan orang-orang kampung lokal ni juga. So malam tu lepas barbecue, esok pagi kita je sarapan dan juga wrap up lah untuk meninggalkan kawasan camping ni. As beginner lah, kita tak terlalu advance sangat lah. So itu mungkin kita boleh try lah. Kita cari satu hari, satu date untuk kita buat benda tu. Mungkin kalau ada kawan-kawan, mungkin boleh PM, boleh DM. Kita cuba untuk set tarikh tu untuk kita start bercamping, berhiking, berwater tubing dekat kawasan Gopeng ni. Dan nanti tentu sekali kita akan buat satu video yang lebih proper lah, vlog trip camping kita tu. So sekarang ni kita makan durian dulu. Jumpa lagi di video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.